Okey, kita masih ada di Kuala Terengganu. So, kita datang ke nasi dagang atas tol Padang Hiliran. Sini dia kata nasi dagang dia tu viral lah. Nasi dagang dia tu viral. Tapi memang ramai lah. So kita tengok suasana kedai. Siap ada nombor giliran lagi. Selamat datang, we are RZ. Oh, dia ada buat dia punya dalam pack. Okay. Okey, ini adalah senarai menu-menu yang ada. Ini semua tunggu giliran lah. Tunggu giliran. Oh, dia balut menggunakan daun pisang. Oh, ni ayam viral ni. Apa dia? Hotel ayam ada. Dia lagi grek. Tak dia apa pizza. Okey, dah tengok suasana kedai. Okey, kami beli bungkus ya. Beli bungkus saja nak makan untuk ramai orang. So, orang sini cakap kedai ni pukul 6.30 dah ramai orang dah. Okey, so far sedagang atas tol ni dia ada 5 cawangan. So, kami datang cawangan, salah satu cawangan dia lah. Dekat belah-belah cabang 3 ni. Padang Hiliran ni. Oh. Saya pun tak familiar sangat. So nanti lepas kita dah bungkus, kita balik homestay, kita try preview tengok. Okey guys, kita tengok. Dah start beratok dah. Sekarang jam 7.20 pagi. Tempat makan dia besar lah, tempat makan dia besar. So dalam satu masa tu ramai lah boleh. Sistem dia cantik lah, tengok makanan dan bungkus dah siap. Dengan bungkus saja, tempat untuk menunggu lah. Okey, ini adalah hasil kami mendagangkan diri di Terengganu. So kita tengok. Dia punya air dia. Mantap. Apa ni? Mandi ni. Abang tak pergi jadi minyak. Ni ayam goreng dia. Nasi daging.
Ni apa nasi lemak ah? Ni. Nasi dagang. Ni? Nasi lemak. Ni Nasi lemak, nasi rempah, minyak. Nasi minyak. Oh. Tepeng arang. Ni green tea, kopi peng. Green tea peng. Okay. Belum try makan lagi. Sagi kita try makan, kita review tengok. Okay. Arang. Bye. Pun jadi artis ah. Tak mandi pun jadi artis. Senyumlah sikit. Ni. Makan. Bukan baju. Okay guys, kita tengok apa yang ada. Allah, memanglah murah tu. Ikan debus jemput je. Betul? Ikan debus yang ni je isinya. Ha? Mana dia? Mana ikan dah. Oh, ada Maggi. Sama. Nasi lemak kan dagang. Ni nasi lemak. Ni sekali fishing kau. Mai duk kerja ni makan sangat ni. Tok banyak. Macam tu juga ikan sardin dalam daging tin tu. Ada satu dia letak ikan tuna. Betul tak? Satu lagi letak ikan sardin. Ikan tu, Kalau sardin sedang kecil, kalau tuna tu memang isi betul. Nasi dagang. Nasi lemak. Nasi rempah. Siapa nak share nasi dagang?